Firstly, terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Dr. Zaitun binti Hassan. So, saya Hani daripada GNE Malaysia dan saya Dewi Aristia, nutritionist dari GNE Indonesia. apa perbezaan gamat yang diproses secara tradisional dan juga proses secara moden? Cara moden adalah cara baru. Kalau nak ikut daripada kajian, saya ingat tahun 2020 kot, ataupun mungkin kita ambil dah 10 tahun ke belakang lah. Researchers penyidik kan baru mula membuat kajian untuk menghasilkan ekstrak gamat. Kalau gunakan cara tradisional, kita akan dapat semua komponen-komponen yang ada dalam gamat. Okay, that means kita ada. Pasal dalam gamat tu macam-macam. Ada collagen, ada dia punya GAGs dia ada guanidine sulfate dia ada mineral dia, dan dia ada juga sebatan fatty acid dia ada. Itu kalau secara tradisional. Kalau secara scientific itu khusus. It's very targeted, very targeted. Kalau katalah research nak menghasilkan peptides, dia asal lagi dia dah khusus kat situ. Jadi dia akan dapat yang itu saja. Tapi sebab kalau kita buat research, kita nak satu compound yang pure, lepas tu kita nak tahu apa target dia, apa kesan dia. Itu research. Yep. Jadi berbeza dengan gamat yang dihasilkan secara tradisional dengan gamat yang dihasilkan melalui research. Ya. Dan sekarang masih lagi research dijalankan kalau kita tengok macam mana nak gunakan enzim-enzim yang ada tu untuk memecah-mecahkan tisu gamat. Nah, sebenarnya apabila kita makan gamat, dia ada proses hidrolisis dalam tubuh badan kita. Kan kita tahu kan? Kita punya enzim protein kat dalam stomach kita dan duodenum kita, dan dia akan memotongkan kepada rantai-rantai yang pendek Golgi ni. Ini dihasilkan secara tradisional. Tetapi ada bezanya. Tetapi kami ada tambah lagi satu proses di mana kami buang dia punya bau-bau yang hamis tadi. Oh, faham. Itu bezanya. Sebab nak buang tu bukan senang, sebab dia adalah satu dia flavor bau ni dia small compound tau. Bukan senang nak buang. Dan bila kita nak buang tu, kita masih lagi harus mengkekalkan sebatian-sebatian yang berkhasiat. Jadi itu ada teknik dia. Itu kita bangunkan sendiri. Jadi tim kami, tim kami memang bangunkan tu sendiri supaya produk ni, ekstrak gamat ni boleh digunakan untuk menghasilkan satu produk yang tak bau lagi. Tapi khasiatnya ada. Khasiatnya tetap kekal lah. Khasiat dia tetap kekal. Dan lagi satu, protein yang kami hasilkan ni dia heat stable. Maknanya kalau kita proses macam mana pun dia ada di situ. Dia tidak musnah. Itu bezanya. Jadi memang kami confident lah dengan proses yang kami telah jalankan ni. Ya, daripada subhanallah, masa dulu tu, masa mula-mula kita buat ni, memang ya Allah, bau dia memanglah kalau orang bau dia bukan terhamil lagi, memanglah memang busuk lah. Tak tahan. Yelah, you bayangkan orang dulu kalau dia pergi kalau dia lepas bersalin, biasanya kalau kat Malaysia dia akan ambil air gamat lepas bersalin, dan memang bau dia sangat tapi kami develop, kami bangunkan satu sistem yang boleh membuang bau hanyir tadi, dan dia masih lagi mengekalkan sebatian-sebatian yang heat stable dan memberikan manfaat. Itu satu yang susah nak buat sebab you tahu lah, amino acid kan dia boleh musnah kan, protein pun boleh musnah kan, tapi dia masih lagi ada dia punya GAGs, dia punya mineral masih ada lagi, dan asid amino yang diperlukan untuk menghasilkan collagen dalam tubuh badan pun masih ada lagi. Itu yang penting tu. Your journey to better health starts at GNE.